28 selalu. Nah, jangan jadi macam ketang tupur gitu, faham ketang tupur. Ketang tupur ni dia siapa kat dekat licin di bahang mak kita. Tapi siapa kat kerah kek dia ketang tu dia akak. Bukan ni pula. Nah, baca semua nah. Takut benda pada manusia. Nah, ni nak ngajar takut korang. Mu takut tu dia mati tau. Ni yang kita dok takut korang, dia mati tau. Dah kita mati tau. Dah sama je, same dia panggil. Nampak? Dah takut dia. Tak usah takut. Bukan kita nak buat jenayah. Ni ada orang nak mari masjid takut. Dah orang ni takut nak mari. Takut. Apa? Aku takut kena tukar. La ilaha illallah. Sahabat Nabi tunjuk contoh. Bila Ibn Rabah tidak takut untuk menegakkan kebenaran. Puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal takak bila Ibn Rabah letak atas pasir yang sangat panas, kemudian dibakar besi ni besar-besar ni, bakar sampai merah, letak atas belakang berasak, sakit tak? Supaya keluar daripada Islam. Nah, dalam kitab sirah manakib tidak ada belakang bila yang kosong daripada parut kena seksa pada awal Islam. Hacur habis belakang. Letak besi panah. Guana agama. Bila jawab wahai Allah, wahai Tuhan yang satu, aku tak takutlah, aku kekal dengan kalimah yang satu. Letak besi panah. Kita ada orang letak besi panah atas belakang. Mugi surah masjid ni hari Ridwan, cocok besi panah. Ada tak? Tak ada. Tak mari dah. Bodoh. Sebab ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita akan balik kepada Allah. Duduk atas dunia nak kaya-kaya, nak bisnes, nak berniaga, nak jadi menteri, nak jadi jandi jangan lupa balik kepada Allah. Dalam masa kita duk cari dunia, jangan lupa ni harta akhirat. Nampak? Orang yang duk cari dunia saja, tak ada masa nak mari dengar ilmu, tak ada masa nak belajar kuliah, nak dengar kuliah, tak ada masa nak mendekati majlis-majlis seperti ini. Orang ni sama dengan lembu, sama dengan kambing. Tak ada kira siapa-siapa. Jangan kata gitu Ustaz. Tu doktor dia tu. Doktor lembu. Sebab dia tak mari masjid dengar agama. Faham? Dia profesor. Dah dia kata gitu Ustaz. Profesor lembu. Kasar sangat ni Ustaz. Tak boleh kata gini. Tak. Allah kata wahum kal an'am. Betul tak? Dalam Quran. Dan yang Quran tu saya ambil tu wahum kal an'am. Cuba kita imam ayat depan. Lahum kulubun. Bagi mereka itu ada hati. Sambung. 3 saat dari sekarang. Lahum kulubun la yafqahun. Dengar baik ayat Quran. Bukan ambil dalam komik pedas siawang. Ayat Quran. Mereka ini ada hati, ada akal fikiran, tapi mereka tak guna akal. Orang Melayu cakap tak pakai otak. Apa? Dah duk cari duit sama akhirat dak cari, tak ada otak. Tuhan kata, bukan saya kata, saya terjemah dak percaya buka Quran. Masing-masing sama saja, ayat yang sama, kalimah yang sama. Buka tafsir lagi parok. Dak payah tafsir, terjemah parok dah kita. Nerak terus. Mereka ada kepala otak tapi tak guna kepala otak. Mu tak fikir, mu mati kayak gini, mu boleh pakai tak duit ni? Hak 30 juta dalam bank boleh belanja tak? Tak ada kotak. Tu Tuhan tanya. Mu kereta 18 buah ni, nak ingat kereta ni boleh pakai dalam kubur ke tak ada otak? Tu tafsir. Faham? Rumahmu tu sampai 18 tekak, nak sampai orang gaji pun ada swimming pool. Kaya sungguh bukan tokel je, orang gaji pun ada swimming pool. Dia punya pintu saja remote control, pintu pagar. Dia baru sampai di Serembang, pintu sini buka dah. Buka dah. Tak
ada kaya gitu. Kalau ada, mu ingat rumah tu, mu boleh duduk sampai bila-bila. Ke mu tak ada otak? Tu Tuhan tanya. Kemudian lahum wa lahum a'yunun. Sambung lagi Cik Imam. La yubsiruna biha. Ada mata, tapi mata mu tak tengok. Ni orang berduyung-duyung pergi surau, pergi masjid, mu tak ada mata. Tuhan tanya. Ke mu buta? Mu sama dengan orang tak perlukan kepada makanan rohani. Nu orang parking sampai depan masjid, lalu ke rumah mu buta ke? Budak-budak kecil pakai serban, pakai jubah, pegang sebeh, kelek kitab. Nu di pondok-pondok pukul 5 pagi bangun dah, nak nadah kitab pukul 6:30 pagi. Mu buta. Tuhan tanya. Dia akan lalu ikut rumah dia. Nak pergi surau, nak pergi masjid, orang lalu ikut rumah dia. Ramai sesek ni pergi kuliah. Gitulah. Jamu dia tak pergi. Sekarang kau balik dah. Ramai balik surau kau, balik masjid. La ilaha illallah. Jamu benda. Bewok apa tak pergi. Tak. Walahum azanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak guna telinga. Nah, tak dengar pada khabar. Dunia ni sementara. Dunia ni menipu kita. Mu tak dengar ke mu pekak? Soalan tu. Tu ayat Quran. Kamu telinga pekak ke tak dengar apa? Nah, ni orang bang tu mu tak dengar. Ni orang bang dia duduk atur kereta tepi jalan. Hari Minggu. Nah, orang bang makin Allahu Akbar. Tak mari. Surau duduk tepi taman bunga komplek-komplek atur kereta. Maybe. Kelak maybe. 12 buah